Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu super mancingan mantap. Okey geng. Alhamdulillah. Woi, awan cantik hari ni geng. Gelap hitam semacam ni geng. Aduh, cantiknya awan. Okey. Geng, kau ingat lagi tak tempat ni geng? Ui, air pasang sekarang ni. Air pasang penuh. Okey, kita turun spot yang minggu lepas. Okey, pantai Batu Linting. Yang spot aku naik 15 kilo hari tu. Ya, aku datang lagi dekat sini geng. Okey, dengan family aku lah. Dengan anak beranak aku semualah turun hari ni. Orang semangat turun, kita pun turunlah juga. Okey, peralatan aku hari ni geng macam biasa. Tapi hari ni aku bawa 4 batang aku bawa joran geng. Tapi satu batang tu aku nak bagi rehat dulu geng. Takut aku tak larat nak layan nanti. Okey. Pertama sekali geng, aku bawa macam biasa peralatan aku yang korang selalu tengok dan juga aku kena terangkan jugalah. Okey. Shimano Swiftcast 425BX. Ni dia geng. Color dia geng. Color dia. Warna dia geng. Reel Shimano LX 14,000 saiz 14,000 XTC. Kayuhan mantap, sedap, lancar. Best. Kalau kena tekan dengan monster, memang padu geng. Memang padu. Memang sedap bunyi dia. Lepas tu maximum drag dia 20 kilo geng. Maximum drag dia 20 kilo. Mainline 30. Mainline 30 LB daripada My Spider. Yang ni Shimano Bullseye 9120 geng. Shimano Bullseye 9120. Tapi ini aku dah bertahun pakai ni geng. Aku pun tak ingat dah. Mungkin dah dekat-dekat 13 tahun pakai reel ni. 13 tahun ke 12 tahun macam tu lah, lebih kurang aku pun tak ingat dah. Memang lama sangat lah reel ni. Memang berbaloi lah bagi aku, berbaloi. Puas hati. Okay, yang ni pun Shimano juga. Shimano Pro Surf Power Aero. Okay, maximum drag pun 20, maximum drag pun 20 juga geng. InsyaAllah hari ni misi kita yang baru kita tak tahu lagi geng. Aku belum putuskan lagi misi apa kali ni. Okay, Shimano Pro Surf Power Aero. Yang ni mainline 25 LB 4 sulam. Yang ni mainline 25 LB 4 sulam geng. Okay, batu ladung aku hari ni. Batu ladung aku hari ni geng. Batu bersiul. Entahlah bersiul ke tak ni geng. Lama tak pakai. Okay, insyaAllah bersiul. Okay, umpan kita hari ni geng. Umpan hidup aku tak bawa juga geng hari ni. Aku pakai umpan pasar je hari ni geng. Umpan pasar, baki, saki baki yang lepas lah bawa. Ini ais. Okay, ini dia geng. Umpan cabuk yang minggu lepas aku bawa. Masih fresh lagi ya. Okay, udang aku minggu lepas masih fresh lagi. Nampak baru lagi geng. Nampak tu. Okay, udang pasar geng. Udang pasar. Okay, kalau nak fresh dia geng macam mana? Korang follow dekat TT aku geng. Dekat TikTok aku ada tunjuk kenapa nampak fresh macam ni. Hari tu pun aku dah cerita juga sedikit kenapa dia fresh, masih segar, masih tak berubah warna dia. Masih nampak macam baru naik semalam udang dah. Okey. Aku nak set up. Lepas tu macam biasa kita membuat belingan dan kita menunggu strike. InsyaAllah misi kita hari ni, episod yang pertama, misi mencari apa geng?
Mencari apa, geng? Okey, misi kita, geng, mencari gerong belang. Okey, mencari gerong belang. Ataupun dekat Sabah ni kita orang panggil bebatik lah. Okey, ikan bebatik gerong belang, bukan ikan kirong gerong belang. Okey, insya-Allah kita mencuba, geng, mencuba mencari, insya-Allah. Mudah-mudahan doa-doa korang semua, doa-doa kawan-kawan semua yang selalu mendoakan tu, alhamdulillah. Mungkin salah-salah seorang pada korang ramai-ramai ni doa korang termakbul lah. InsyaAllah. Okey, macam mana pun, jom kita teruskan, geng. Okey, 2 batang selesai. Tinggal sebatang lagi aku belum buat dia punya perambut. Angin kuat, geng, angin kuat daripada kanan tu. Tunggu aja punya tali. Tali aku dah ke kanan dah. Bukan arus, geng. Angin. Angin dia boleh tahan lah. Taklah kuat sangat tapi boleh menghanyutkan tali ya. Aduh, ay. Janganlah hujan awal-awal pagi ni. Lagi can lah dulu strike. Gerong belang aku tak pernah naik lagi dekat pantai. Lepas tu nanti mungkin kita akan unlock. Kalau berjaya misi kita gerong belang, mungkin kita akan lock spesies lain pula, InsyaAllah. Pot-pot ni semua pot-pot spesies ikan tu, ikan GT, ya spesies GT lah. Gerong belang kan, geropo, gemuduk, spesies tu. Spot ni, spot sepanjang pantai di daerah Kuala Penyu ni. Sampai menumbuk. Tapi itulah, jarang-jarang, geng. Jarang-jarang dia ada tapi dia jarang-jarang. Bawal emas ada kat sini. Pakcik aku naik bila tahun lepas dah. Berapa kilo bawal emas dah dia pernah naik dekat sini. Besar juga, geng. Atas 5 kilo, atas 6 kilo, memang besar. Tapi itu cerita lama lah. Dalam setahun mungkin kalau bawal emas ni boleh dengar orang naik sekali macam tu kan. Okey, jom kita set up satu lagi, geng. Joran.
sini geng, dia landai geng, landai. Jadi kita nak paling jauh lagi, nak sampai ke target kita tu, sasaran kita tu kena berjalan sedikit lah, lebih kurang dalam 30 meter ataupun 50 meter macam tu. Kimi kau jadi ikut Kimi. Macam tu lagi. Kenapa aku turun air? Itulah penyebabnya geng. Air jernih geng. Kalau korang tengok air ni, memang jernih hari ni. Jernih sangat. Okeylah, jom lanjut. Kita tukar umpan geng. Umpan habis geng. Cepat betul habis. Okay, kalau korang tengok geng, aku baling road Shimano Swiftcast ni. Macam mana, apa pendapat korang kalau kau tengok pada pandangan mata? Okey. Bagi aku kalau road Shimano Swiftcast ni, masa buat balingan tu dia punya lenturan tu dia tak keras, dia tak lembut geng. Ini kalau main pantai, main kelong, memang sedap geng, memang sesuai road ni. Tambah-tambah dia 14 kaki pula kan. Dia tak keras, dia tak lembut geng. Okey, batu ladung aku buat balingan tu 145 gram 145 gram. Alamak harap-harap kau jangan turun dulu Kau jangan turun dulu, sabar. Pastikan ada strike dulu. Kalau dia nak hujan, hujanlah. Betul lah geng. Okey, yang minggu lepas aku turun air surut gerak pasang. Kan, air surut nak gerak pasang. Hari ni aku main air, hari ni air pasang, air penuh nak gerak surut geng. Air penuh nak gerak surut. Kita tengok mainan dia pula hari ni macam mana geng. Air pasang nak gerak surut. Tengok geng. Nasib ada payung ni geng. Dah kemas lah. Hujan geng, hujan. Hui. Masih hujan lagi. Masih hujan. Hujan baru turun geng. Baru turun hujan ni. Harap-harap hujan apa ni, dia lintas hormat je lah. Lintas hormat. Tak apa, jangan dia kekal kan. Tapi sebelah sana tengah laut tu lebat tu geng. Lebat tu, nampak sebelah sana. Di sini cerah. Sebelah kiri tu cerah. Kat sana gelap tengah-tengah tu. Hujan turun lebat. Jadi geng, kita masih nunggu lagi geng strike.
Lesen yang pertama, ikan lembu geng, ikan lembu. Boleh lah. Hujan lagi ni, hujan lebat lah. Kabut lah. Okey geng, alhamdulillah. Hujan sudah berhenti. Angin pun sedap niup geng. Masa hujan jadi strike ikan lembu geng. Ikan lembu. Hai. Oh, kena ombak geng. Kena ombak kali dah. Macam dia goyang-goyang. Dia bagi tegang sikit. Macam ni, nampak. Lagi dah tegang sikit. Tak tahulah mana ikan Megatron ni. Spot yang terkenal dengan Megatron. Adakah dia punya otai dah naik minggu lepas? Hari ini dia tak nak bagi kot. Kita apa geng? Kita tunggu lagi. Sekarang baru pukul 3.14 minit petang geng. Okay geng, masa kita nak buat belingan dalam air tu, gantung. Okay, tengok ni. Dia punya batu ladung ukuran ni sini geng. Okay, cincin las ni atas sikit batu ladung. Macam tu, nampak kan? Okay, lepas tu jom kita baling. Dia sebenarnya geng, tempat ni kan, dia landai. Okay, dekat sini sekarang dia landai. Dia sudah dalam sikit, depan sikit dia ada beting atas tu. Itu yang kena randuk ke depan tu. Masa kita nak buat balingan tu, kita buai ke belakang batu ladung ni. Kita buai ke belakang, lepas tu rasa berat baru kita hinjut. Macam tu. Macam itulah sedikit sebanyak perkongsian aku dengan korang geng. Walaupun tak secantik mana kan, tapi kita berkongsilah ilmu kan. Okey, kalau korang tak tahu geng, sini ni kawasan beting ni. Lepas tu dalam depan tu baru dalam. Tu yang kena berdiri dekat beting tu. Puas hati sikit geng, katanya macam itulah. Okey, jom. Okey geng, alhamdulillah. Aduh, tercekik pula aku nak. Aduh, tercekik aku hari ni geng. Alhamdulillah selesai pemancingan kita hari ni geng. Hui. Banyak dugaan hari ni geng, dengan hujan lebat tadi lama pula tu. Alhamdulillah. Hari ni ada juga hasil. Dia makan umpan kita hari ni, alhamdulillah tak kumpau.
Cuma target kita siri pertama ni, episod pertama ni belum tercapai lagi. InsyaAllah akan berterusan episod kita ni sampailah boleh. Sampailah boleh. Okey guys, sebelum aku menutup hari pemancingan kita hari ni, aku nak bagi tahu lagi, kalau korang berminat nak beli cap Shimano kan, spek mata Shimano ke, baju Shimano ke, ataupun handshock Shimano, ataupun kasut Shimano, ataupun slipper Shimano okey, peralatan-peralatan menangkap ikan, ataupun peralatan-peralatan memancing, pancang, lepas tu joran reel kan, korang boleh tengok dekat link Shopee aku geng, aku ada letak situ. Okey, kalau korang berminat korang beli, kalau tak berminat apa, tengok je dulu geng. Okey, pun terima kasih banyak geng kerana sudi menonton. Sebelum tu aku nak tunjuk hasil hari ni geng. Tak kumpau. Aduh, alhamdulillah hari ni kita dapat lembu geng. Ikan lembu ni dia geng. Ikan lembu geng, nampak? Jarang-jarang geng Jarang-jarang ikan lembu ni. Alhamdulillah. Tapi dekat Sabah ni aku lupa lagi apa nama ikan ni. Aku lupa nama ikan ni kat Sabah ni. Apa nama ikan tu? Aduh, tak ingat dah pula aku. Okay lah geng, setakat je lah untuk ini. Terima kasih banyak kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mantap.